antara cabaran utama yang terdapat dalam pentafsiran tingkat ketiga ialah guru tersebut kurang pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan PSR. So, berdasarkan artikel yang saya baca, iaitu kajian dari Muhammad Aizil dan Nur Azmah, guru-guru di tingkat sekolah mereka tidak mempunyai kefahaman dan tidak ada penjelasan cukup sebelum pentafsiran ini dimulakan. So, perkara ini sebenarnya disebabkan oleh guru tersebut tidak mempunyai peluang pembangunan profesional berterusan. Maknanya dekat sini guru tidak mempunyai kursus bengkel atau latihan dalam perkhidmatan. So, dekat sini ramai guru dia kurang memahami sebenarnya konsep pentafsiran alternatif kepada murid yang menekankan penilaian secara holistik cenderung yang berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru mungkin masih lagi cenderung menggunakan kaedah pentafsiran tradisional seperti ujian bertulis yang mungkin hanya menekankan aspek kognitif murid semata-mata, tetapi sebenarnya untuk yang difikir ini mereka mempunyai tekanan dari segi kognitif, komunikasi atau fizikal. So, berdasarkan apa yang saya artikel yang saya baca, guru tersebut sebenarnya menghadapi kesukaran dalam mereka bentuk instrumen pentafsiran yang bersesuaian dengan tahap kemuliaan murid. Seperti yang kita tahu, pentafsiran alternatif ini bukan sahaja menilai hasil pembelajaran murid, tetapi ia juga menekankan proses pembelajaran yang diperolehi oleh murid tersebut. So, disebabkan oleh guru tersebut kekurangan pengetahuan mengenai pentafsiran alternatif tersebut, mereka tidak mempunyai kemahiran untuk membuat suatu aktiviti, menetapkan kriteria penerangan yang fleksibel dan luas untuk yang difikir, serta tidak menyediakan rubrik yang jelas dan boleh diukur. Selain itu, guru juga kurang mahir dalam tafsir dan rekonstruksi pentafsiran secara sistematik. Seterusnya, cabaran ini juga menjadi lebih kompleks apabila seperti kita tahu dalam PPKI terdapat pelbagai murid seperti autism, disleksia, di mana mereka mempunyai pendekatan pentafsiran yang berbeza. Kesannya, mungkin terdapat guru mata pelajaran tersebut yang menggunakan teknik dan kaedah aktiviti yang sama untuk mentafsir murid tersebut, atau menilai tahap keupayaan dan potensi yang dimiliki di dalam kelas. So, bagi cadangan penyelesaian bagi isu guru salah. Sebenarnya isu guru tersebut adalah aturan kemahiran. Tapi awak kata tulis begitu pun kurang masa. Yang itu sebenarnya isi paper, tapi saya tak salah. So, yang pertama ialah program dan latihan yang mencukupi. So, dekat sini ini juga berdasarkan artikel yang saya baca untuk mengatasi masalah guru kekurangan pengetahuan. Sebenarnya pihak KPM memberi penerangan dan latihan seluruhnya bagi bakal guru di tingkat institut pengajian tinggi dan juga untuk guru yang telah berjihad di sekolah. So, maknanya dekat sini walaupun macam guru tersebut telah memasuki ke alam pekerjaan, tetapi guru juga perlu diberi proses pembangunan profesional berterusan. So, dalam hal ini program latihan disediakan perlu merangkumi aspek teori dan amali seperti pendedahan kepada konsep pentafsiran secara autentik, pembinaan instrumen pentafsiran yang sesuai serta teknik pemahaman dan penilaian yang berkesan. So, dekat sini pihak lembaga peperiksaan visa itu sebenarnya adalah sentiasa mengajukan kursus dan bengkel berkaitan peningkatan profesionalisme guru berkaitan dengan aspek pentafsiran seperti cara untuk pembinaan icon ataupun instrumen pentafsiran yang betul, cara menggunakan atau mengaplikasikan maklumat pentafsiran sebelum, semasa dan juga selepas pengajaran. Seterusnya, cara untuk membangunkan kaedah pengajaran sesuai mengikut hasil pentafsiran. Selain itu, langkah ini juga boleh dilaksanakan melalui bengkel, seminar atau platform dalam keadaan yang lebih fleksibel. Walaupun mungkin macam susah untuk membuat program itu secara fizikal. So, pihak KPM boleh mengambil inisiatif untuk dilaksanakan secara online, di mana semua boleh memasuki. Seterusnya, pemantauan
pemantauan kualiti daripada pihak atasan juga penting. Maknanya dekat sini pemantauan daripada guru besar, daripada dia macam orang-orang atas lah dekat sekolah tu. Pemantauan secara amali oleh pihak pentadbir merupakan satu elemen penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan pentadbiran di sekolah. So melalui pemantauan ini, guru besar mungkin juga boleh menilai secara langsung bagaimana guru tersebut melaksanakan pentadbiran alternatif dalam bilik darjah, termasuk dari aspek kaedah, kesesuaian, instrumen serta interaksi dengan MPK. Selain itu, pemantauan secara amali ini juga berfungsi sebagai satu bentuk sokongan yang profesional kepada guru. So apabila macam pentadbir tersebut melihat secara langsung bagaimana guru melaksanakan pentadbiran, so mereka boleh memberikan maklum balas yang konstruktif, seperti seterusnya dapat memperbaiki amalan pentadbiran mereka serta meningkatkan keyakinan mereka dalam melaksanakan pentadbiran alternatif. Sekaligus pendekatan ini juga dapat menunjukkan budaya kolaboratif dari kalangan warga sekolah. Okey, seterusnya isu yang kedua ialah isu guru mempunyai kekangan masa dalam melaksanakan pentadbiran. Dan ringkaskan lagi ni, masa dah lebih. Isu guru mempunyai kekangan masa. Okey, seperti yang kita tahu, guru sering terbeban dengan pelbagai tanggungjawab lain seperti penyediaan bahan pengajaran, tugas pentadbiran serta pengurusan kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai dan juga pelbagai tahap pembayaran. So keadaan ini menyebabkan masa diperlukan untuk melaksanakan proses pentadbiran itu yang terhad. So dekat sini guru mungkin tidak dapat menjalankan pemerhatian secara mendalam atau mendekat evidence pembelajaran yang mencukupi. So cadangan penyelesaian bagi isu guru mempunyai kekangan masa itu. Yang pertama ialah penambahbaikan sistem perekodan perkembangan murid. Sistem ini membolehkan guru merekod data pentadbiran secara sekali saja tanpa perlu mengisi maklumat berulang kali dalam pelbagai borang atau platform berbeza. Seterusnya, boleh juga menggunakan teknologi digital kerana ia boleh dari penggunaan aplikasi ini, sistem rekod pentadbiran atau platform dalam talian lingkar. Guru dapat menganalisis data pentadbiran yang dipantau dan sistematik. Selain itu, sistem ini juga boleh diakses oleh ibu bapa dan juga pihak lain supaya mereka juga boleh berbagi cadangan penambahbaikan. Selain itu adalah bagi mengatasi isu guru kekurangan masa itu, kolaborasi antara guru juga penting. Mungkin mereka boleh buat satu perjumpaan ramai-ramai bersama guru untuk berkongsi tanggungjawab dalam merancang, membina dan menilai instrumen pentadbiran. So dekat sini guru juga boleh merujuk kepada orang yang lebih berpengetahuan untuk membina instrumen yang berkualiti. Sebagai contoh, guru yang berada tahap atau mata pelajaran sama dan membatalkan tugasan mereka untuk pembelajaran masing-masing. Okey, ada soalan nak tanya? Okey. Cepat. Tadi Erika ada contoh berkaitan sistem perekodan bersepadu kan. Jadi macam mana sistem perekodan tu sistem perekodan bersepadu tu berfungsi untuk bantu guru dalam pentadbiran? Sebenarnya sistem perekodan bersepadu tu dia macam menggunakan teknologi digital. So dekat situ guru boleh memasukkan semua maklumat tersebut dalam mungkin satu platform dalam talian. So tak adalah macam guru tersebut macam banyak template ataupun macam tulis dekat kertas je. Lepas tu platform itu juga boleh diakses oleh pelbagai, boleh diakses guna masa dan pelbagai pihak macam stakeholder, lepas tu ibu bapa. Tak nak tahu satu contoh platform ni. Platform tu macam tak adalah tadi tapi macam cadangan. Dia macam cadangan, tapi yang ada dari sana dari sekolah tu bukan duit besar lah. Macam apa, fraud apa tu, benda-benda yang macam tu kan. Orang kata bagus secara online apa semua, tapi sebenarnya dia banyak masalah juga. Kadang pada satu masa tertentu semua orang guna, dah tak boleh guna. Lepas tu ada yang tiba-tiba tak ada internet. Banyak juga masalah yang timbul. Ya? So macam mana? Ada cara lain lagi?
buat offline. Mungkin ada maklumat yang boleh dimasukkan secara offline. Ataupun macam mungkin boleh adalah macam menyediakan macam template. Tapi ni macam kertas lah yang macam sama bagi saya. Tak ada bagi macam pening. Tapi dia seragam, tapi dia secara bukan bersepadu lah. Maksudnya bukan semua orang boleh masuk pada satu masa yang sama lah. So masing-masing buat tapi guna template yang sama. Okey, ada lagi nak tanya? So awak suka ke tak sebenarnya PSR ni? Bagi saya okey sebab dia macam menilai murid dari segi sebagai contoh lah, dia ada banyak sebenarnya power PSR tu macam guru boleh buat portfolio, macam tugasan kepada murid tu macam portfolio, lepas tu spread contoh kan dalam pemahiran muslim, lepas tu dalam komponen memasak, so macam boleh lah suruh macam bagi tugasan kepada murid tersebut untuk buat Sandwich. sandwich tu lepas tu murid tersebut buat dah so macam kalau tak sirah jasa kita betul tu macam menilai kogniti Lalu kognitif. so dengan melalui projek murid tersebut mungkin dia macam ada pemakiran dari segi praktikal, dia macam praktikal dengan sesuatu benda so kat situ So lebih holistik lah. holistik lah. Okey, terima kasih.